Bayangkan, satu malam kau jalan-jalan kat hutan, tiba-tiba nampak benda bergerak, kecil je, hitam-hitam. Tapi bila dekat, dia terus jadi macam bola berduri. Ini bukan durian biasa, ini landak mini, makhluk misteri yang penuh rahsia. Macam manalah dia buat pertahanan sebegitu rupa? Sebenarnya, seluruh badan landak mini ni ada beribu-ribu duri tajam yang sangat kuat. Duri-duri ni bukan setakat hiasan, tau. Bila rasa terancam atau takut, otot bawah kulit dia akan tarik semua duri tu tegak ke atas, jadi benteng pertahanan yang superb. Musuh besar pun gerun nak sentuh, sebab sakit sangat. Di sebalik imej penduri tu, dia ni pemalu dan sangat suka makan serangga, macam ulat gemuk dan siput. Dia aktif mencari makan waktu malam, senyap-senyap dalam kegelapan. Walaupun nampak kecil dan senang sangat kena kacau, landak mini ni sebenarnya pejuang sejati yang berani. Dengan strategi pertahanan unik ni, dia dah berjaya hidup berjuta-juta tahun dalam pelbagai cabaran alam. Dia ajar kita satu benda penting, kadang-kadang, cara terbaik untuk survive bukan dengan menyerang agresif, tapi dengan tahu bila nak lindungi diri dan guna kelebihan yang ada. Satu haiwan simple, tapi pengajaran hidup yang dia beri sangat besar dan mendalam, betul tak?